Cikgu Tabita. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi kaedah yang mudah faham untuk menyelesaikan soalan 3 Masteri Kendiri bagi bab 9 garis lurus. Dalam buku teks, kita rujuk muka surat 249. Doa dan harapan Cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Tinggi asal pokok F ialah 9 cm. Tingginya ialah Y cm selepas X hari dan dihubungkan oleh persamaan Y bersamaan 3/16 X tambah 9. Ini adalah info yang boleh kita ekstrak dari soalan untuk dua ayat yang pertama. Tinggi asal pokok 9 cm. Y pula ialah tinggi pokok F selepas X hari. Dan X pula ialah bilangan hari. Persamaan garis lurus yang mengaitkan hubungan hari dengan tinggi pokok ialah Y bersamaan 3/16 X tambah 9. Jika kita teliti persamaan ini, pintasan C bersamaan 9 kan? Ini adalah tinggi pokok F pada hari pertama. Manakala 3/16 merujuk kepada kadar pertumbuhan pokok F yang bergantung kepada bilangan hari. Mari kita sambung ceritanya. Pokok G mempunyai kadar pertumbuhan yang sama dengan pokok F. Pokok G mencapai tinggi 15 cm selepas 8 hari. Tentukan satu persamaan untuk mewakili tinggi pokok G. Seterusnya, nyatakan tinggi asal dalam sentimeter pokok G. Cikgu sediakan dalam bentuk carta supaya kalian dapat lihat perbandingan antara pokok F dan pokok G. Apa yang sama ialah kadar pertumbuhan yang bermaksud kecurunan persamaan garis lurus bagi pokok F adalah sama dengan pokok G iaitu 3/16. Kita diminta cari tinggi asal dan persamaan garis lurus bagi pokok G. Gunakan maklumat yang diberikan yang mana menyatakan pada hari ke-8 tinggi pokok G ialah 15 cm. Masukkan nilai X iaitu bilangan hari dan tinggi pokok iaitu 15 cm ke dalam persamaan. Maka kita dapat C ialah 27/2. Persamaan garis lurus bagi pokok G ialah Y bersamaan 3/16 X tambah 27/2. Tukarkan kepada bentuk yang boleh diterima. Untuk mendapatkan persamaan dalam bentuk yang boleh diterima, kita darab 16 di sebelah kiri dan di sebelah kanan persamaan. Mudahkan persamaan tersebut dan akhirnya kita dapat 16Y tolak 3X bersamaan 216. Bagi mendapatkan tinggi asal, rujuk balik persamaan garis lurus bagi pokok G yang mana pintasan C ialah 27/2. Tukarkan kepada bentuk perpuluhan, maka C ialah 13.5 cm. Sebagai rumusan, ini adalah gambaran lengkap yang cikgu sediakan dalam bentuk carta bagi pokok F dan pokok G setelah kita mendapat persamaan garis lurus dan tinggi asal bagi pokok G. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.